Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, saya Muhammad Tasnim bin Zulkifli bersama dua rakan saya iaitu Nama saya Ibri Azmin Zarfan bin Zulkafali dan rakan saya Nama saya Ahmad Azhar Zaid bin Isma. Hari ini kami bertiga akan membincangkan tentang tajuk yang kian digembar-gemborkan pada saat ini iaitu pemengkasaan kurikulum sebagai pemangkin pembangunan murid era pendidikan madani. Jadi, kami diberi dua soalan iaitu Baiklah, pada pertanyaan kami pada hari ini kami akan menjawab dua soalan EQ atau kita panggil sebagai essential question, di mana soalan yang pertama iaitu sejauh manakah pemberkasaan kurikulum ini akan menjadi pemangkin kepada pembangunan murid dalam era pendidikan madani. terima kasih kepada saudara Azmi. Sekarang kita akan meneliti pula soalan yang kedua dari saudara Zain. Baiklah, soalan yang kedua. Bagaimanakah pemerkasaan kurikulum dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan murid dalam era madani ini? Okey, terima kasih kepada saudara Zain. Jadi, marilah kita bersama-sama mendalami dan mengulas tentang soalan-soalan berikut. Jadi, mari kita teruskan bersama kami. Bye. Mari. Okey, sekarang kita hendak lebih mendalami apa itu FPG dan juga FPK, dan kita ingin melihatlah secara keseluruhan apakah benda ini. Jadi, buat permulaannya, kita tahu negara kita iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, dia mementingkan FPK dan FPG sebagai satu teras utama bagi sumber pendidikan di negara kita. Jadi, apa kepentingan dia? Pendidikan hari ini semua berteraskan dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan murid secara holistik, iaitu meliputi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Kenapa? Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ingin melahirkan generasi yang berdaya saing dari segi pendidikan, rohani, emosi, agar dapat membentuk generasi muda yang dapat membangun negara dengan lebih menyeluruh dan meningkatkan lagi nama negara ke pesada dunia. Seterusnya, apa pula peranan FPG ni? Falsafah pendidikan guru ataupun FPG memberi penekanan kepada peranan guru sebagai pembimbing, pemudah cara dan teladan yang berwawasan. Kenapa? Kita semua tahu bahawa guru adalah tonggak utama bagi melahirkan murid-murid yang berdaya saing di negara kita. Guru menjadi contoh kepada murid dan akan memberi pengajaran dan pembelajaran kepada murid agar mereka dapat memahami sesuatu dengan lebih efisien dan menyeluruh. Jadi, guru memainkan watak dan peranan yang penting untuk meningkatkan lagi pendidikan murid ke tahap yang lebih baik dan cemerlang. Dan apa pula aspirasi pendidikan madani? Aspirasi pendidikan madani ini yang untuk memastikan murid bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tapi juga mempunyai ihsas yang mulia, rasa kasih sayang serta kesediaan untuk menyumbang kepada negara masyarakat. Kenapa? Kerana aspirasi pendidikan madani ingin membentuk murid-murid yang dapat membangunkan masyarakat yang progresif dari segi akademik, pembelajaran dan juga dapat menyumbang kepada negara. Jadi, mari kita lihat secara menyeluruh dengan isi-isi yang dapat kita huraikan dalam tajuk ini. Check it out. Okey, sekarang kita akan teruskan dengan isi yang pertama, iaitu kurikulum membina insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Pemengkasaan kurikulum dalam konteks pendidikan madani bermaksud dan mengukuhkan daripada segala jenis aspek, iaitu membentuk keutuhan diri seseorang murid. Bukan hanya dari segi pengetahuan akademik, tapi juga dari sudut nilai, emosi, spiritual dan juga jasmani.
Hal ini sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan (FPK) yang menegaskan bahawa pendidikan bertujuan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dalam arti kata lain kan, kurikulum ini memperkasakan dan menyusun sekatan pelajaran dan serta membentuk manusia yang beradab, iaitu murid tahu menilai sama ada sesuatu perkara itu baik ataupun buruk dari segi rasional lah, serta bertindak dengan empati dan tanggungjawab sosial. Kurikulum menuntut agar mata pelajaran mengenai unsur pembentukan watak dan nilai terhadap murid, iaitu contoh dia, murid tidak hanya sekadar fokus kepada sesuatu perkara seperti untuk pelajaran sahaja, tapi dia juga secara menyeluruh itu dari segi emosi, mental dan sebagainya. Seterusnya, kurikulum bersepadu yang seimbang menyebabkan murid untuk berfikir lebih secara luas, iaitu secara holistik, iaitu murid dapat berfikir secara kebat lah, itu kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu untuk menghafal tapi menganalisis, membuat refleksi dan mengaitkan ilmu dengan kehidupan yang sebenar. Sebagai contoh, murid dapat aplikasikan sesuatu perkara ke dalam kehidupan seharian mereka seperti belajar sains. Murid dapat belajar daripada pembelajaran sains itu, murid dapat menerapkan dari segi melihat contoh tumbuhan. Mereka dapat belajar fotosintesis, bagaimana udara dikeluarkan, bagaimana tumbuhan membuat makanan dan sebagainya. Secara rohani pula, pemerkasaan kurikulum dapat membentuk murid dekat dengan nilai keagamaan dan kemanusiaan. Ini penting dengan kemajuan teknologi tanpa asas moral akan melahirkan generasi yang cerdas tapi kosong. Kenapa? Sebab nilai moral dan rohani ini penting kepada diri murid untuk meningkatkan lagi nilai empati dan beradab dalam pembelajaran ataupun dalam perbuatan seharian mereka, seperti bercakap dengan guru dengan menada sopan. Jadi, pendidikan mementingkan nilai moral dalam pembentukan murid yang berjaya dan berdaya saing. Dari sudut emosi pula, murid yang mengikut kurikulum seimbang belajar mengawal perasaan, menerima perbezaan dan menghargai keindahan hidup. Misalnya aktiviti kolaboratif dan kerja berpasukan dalam mata pelajaran seperti seni visual dan pendidikan jasmani dapat membentuk empati dan semangat kesukanan dan daya tahan. Kenapa saya cakap begini? Sebab apabila murid mementingkan dari segi emosi lah dalam pembelajaran mereka, mereka dapat meningkatkan lagi kemahiran diri, seperti dapat bekerja secara berpasukan, dapat bertukar-tukar idea di antara rakan-rakan mereka. Jadi ini dapat mendorong mereka untuk menjadi individu yang lebih berdaya saing lah dalam pembelajaran di sekolah. Dan akhirnya pemekasan kurikulum dapat membina insan yang seimbang. Maksud melahirkan murid madani, iaitu insan yang berilmu dan berakhlak, berpandangan jauh dan menyumbang kepada masyarakat. Mereka bukan sahaja mampu menyumbang kepada masyarakat, tapi mereka juga berfungsi sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan berjiwa penyayang. Sebagai contohnya, dalam aktiviti pendidikan jasmani dan kesihatan, guru melaksanakan aktiviti senam irama patriotik di padang sekolah. Murid bukan sahaja dapat belajar kemahiran motor dan kecergasan, tapi nilai kerjasama, disiplin dan semangat cintakan negara berdasarkan apa yang mereka belajar dalam aktiviti kelas itu. Jadi FPK ni menekankan pembentukan diri murid dan juga bagaimana murid dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian mereka. Jadi FPK ni sangatlah penting dan memberi dan sebagai pemangkin kepada aspirasi negara madani kini. Baiklah, kita pergi kepada isi yang kedua, yang mana penerapan nilai madani dalam kurikulum. Baiklah, nilai dalam pendidikan madani ni seperti ihsan, hormat menghormati, kreativiti dan tanggungjawab sosial mesti ditenun dalam setiap subjek dalam mata pelajaran di sekolah. Okey, kenapa kurikulum ini diperkasa apabila kandungan dan kaedah pengajaran yang benar-benar membawa murid kepada penghayatan nilai tersebut? Baiklah, dengan ini murid tidak hanya
pandai di atas kertas, tapi mereka juga mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Contoh seperti tolong-menolong. Mereka boleh membantu jiran-jiran mereka, keluarga mereka sendiri, dan juga dihormat-hormati. Mereka juga boleh hormat yang lebih tua, tak pun menyayangi yang lebih muda. Baiklah, saya akan sediakan contoh kalau ianya diterapkan dalam projek seperti reka bentuk dan teknologi, iaitu RBT, di mana murid menghasilkan produk daripada bahan-bahan kita semula. Okey, apa manfaat daripada aktiviti tersebut? Baiklah, aktiviti ini bukan sahaja mengajar kemahiran reka bentuk kepada murid-murid, tapi ia juga menanam kesedaran untuk menjaga alam sekitar. Kalau kita ajar murid-murid, apakah kepentingan-kepentingan alam sekitar? Mesti mereka akan jawab menggunakan semula bahan-bahan yang telah digunakan. Sebagai contoh ialah tayar, di mana kita boleh menggunakan tayar sebagai sebuah pasu untuk menanam pokok. Menggunakan boot yang telah dipakai sebagai pasu untuk menanam pokok juga. Selain itu juga, subjek sejarah juga boleh menekankan kepentingan semangat perpaduan dan perjuangan bangsa-bangsa supaya murid memahami pentingnya kita menghargai keamanan yang kita ada pada ini. Seperti yang kita tahu, tokoh-tokoh terdahulu seperti Mat Kilau, seperti Maharaja Datuk Mahajela, yang mana dia bukan tokoh di negara kita, telah memperjuangkan keamanan negara kita serta melawan bangsa-bangsa penjajah-penjajah asing seperti British dan sebagainya lah. Okay. Oleh itu, bagi saya pentingnya kita mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada murid-murid pada zaman ini supaya mereka menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka. FPG ataupun dikenali sebagai falsafah pendidikan guru, ia menekankan bahawa guru perlulah menjadi ejen transformasi yang menekankan pembelajaran murid. Guru ini perlulah mempunyai sifat-sifat yang baik seperti sifat yang penyayang, berilmu dan juga menjadi motivasi kepada murid. Kurikulum yang diperkasakan hanya boleh berjaya jika guru ini memainkan peranan mereka dengan sepenuh hati, dengan strategi yang kreatif. Guru dapat meningkatkan pemahaman murid serta dapat memudahkan murid memahami pelajaran yang dipelajari. Sebagai contoh, guru matematik. Guru matematik ini dia menggunakan teknik scaffolding kepada murid supaya murid dapat memahami pembelajaran matematik dengan mudah. Dia sedikit demi sedikit murid ini secara perlahan dapat memahami dengan mudah. Baiklah, kita teruskan dengan contoh yang kedua, iaitu guru bahasa Melayu. Guru bahasa Melayu ni dia menggunakan teknik PBL ataupun nama panjangnya pembelajaran berasaskan projek, di mana dia menyuruh murid ini melakukan satu aktiviti membuat buku cerita mini mereka dengan sendiri supaya mereka dapat menulis buku mini mereka tentang pengalaman hidup mereka yang mereka sedang halangi ini. Okey. Soalan yang kedua pula ialah, bagaimanakah pemengkasaan kurikulum dapat menjadi pemangkin kepada pembangunan murid era pendidikan madani? Jadi, bagaimana pemengkasaan kurikulum ni dapat meningkatkan lagi lah sebagai untuk membangun murid pada era pendidikan madani kini? Itu
daripada aktiviti kurikulum ni, kita dapat melahirkan model insan yang berdaya saing secara global, iaitu apabila kurikulum diperkasa dengan menekankan kemahiran berfikir alas tinggi, kebat, komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan inovasi, murid dapat menghadapi cabaran dunia global. Kenapa kita cakap begini? Apabila murid ditekankan dengan kemahiran berfikir alas tinggi, ia dapat meningkatkan lagi ilmu mereka dari segi emosi, mental, untuk berfikir secara lebih menyeluruh dan lebih di luar kotak lah. Jadi mereka bukan hanya mampu untuk menghafal fakta, tapi mereka juga dapat menganalisis, menilai dan menghasilkan idea yang baharu. Kerana apabila mereka dapat memahami sesuatu dalam pelajaran lah, contohnya, mereka dapat aplikasikan dia dengan menilai dan berfikir apa yang lebih terbaik pada satu subjek ini. Contohnya, dalam satu projek, itu seperti STEM, yang menggalakkan murid untuk menyelesaikan masalah kehidupan sebenar, tapi menghasilkan sistem seperti contohnya, mereka menghasilkan roket air. Apabila murid tahu macam mana cara untuk terbangkan roket tu, mereka akan berfikir macam mana nak bagi dia lagi tinggi. Jadi mereka aplikasikan dia dalam kehidupan seharian melalui apa yang mereka pelajari daripada guru-guru yang lalu. Jadi guru ni menjadilah watak penting kepada murid untuk memahami sesuatu perkara dan meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam sesuatu aktiviti lah. Contohnya, jadi kurikulum ni penting untuk meningkatkan lagi kefahaman murid tentang sesuatu perkara. Jadi pertandingan inovasi pelajar yang mengasah kreativiti dan semangat keusahawanan. Jadi daripada apa yang mereka hasilkan, contoh roket air tadi, mereka dapat menjualnya, seperti mereka dapat menjual apa yang mereka hasilkan berdasarkan roket air tadi. Jadi apa yang kita dapat simpulkan lah, bahawa kurikulum ni penting kepada pelajar kerana mereka dapat membina satu model insan yang berkesan dan mungkin ia dapat membangunkan negara kita ke arah yang lebih tinggi dan berwawasan. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita pergi ke EQ yang nombor 2, iaitu isi yang kedua, yang mana membentuk warga negara yang beretika serta beridentiti. Yang di mana kurikulum ini, apabila kita memperkasakan pada setiap golongan murid, pelajar serta guru, ianya dapat membentuk jati diri serta identiti kebangsaan dalam diri seseorang murid itu. Baiklah, murid dia akan belajar menghormati keberbagai budaya, bangsa, agama, bahasa dan sebagainya lah. Hal ini selaras dengan semangat Malaysia Madani. Hal ini dapat mengelakkan berlakunya perpecahan, malah menguatkan semangat persaudaraan dan patriotisme. Jadi di sini saya nak terangkan yang bahawasanya kurikulum ni pentingnya dalam menjaga dari kita berbelah lah, seperti isu 13 Mei di mana berlakunya rusuhan kaum akibat salah faham lah. Jadi kurikulum ni penting kita ajarkan kepada murid-murid supaya mereka menghargailah serta bersatu padu dalam setiap kaum agar tidak berlaku salah faham seperti yang berlaku kepada ayah atau tok nenek moyang kita yang dahulu lah. Baiklah, apa yang pihak sekolah boleh buat bagi menggalakkan murid-murid ini bersatu padu? Okey, sebagai contoh, pihak sekolah dia boleh mengadakan iaitu kelab kebudayaan sekolah, yang mana menganjurkan hari perpaduan dengan pameran makanan, iaitu pakaian dan tradisi pelbagai kaum. Dari situ kita boleh terangkan serta memberi pencerahanlah kepada murid-murid tentang kaum-kaum yang lain, seperti dari segi makanan, pakaian, bahasa. Jadi mereka lebih kenal lah kaum-kaum budaya-budaya lain. Jadi mereka akan lebih dekat dengan mereka. Selain itu, guru juga, mereka juga mempunyai fungsi yang pentinglah dalam membentuk kesatuan kaum ni, di mana mereka boleh mengajar murid menulis esei atau menghasilkan video tentang kepentingan hidup dalam masyarakat majmuk. Jadi sambil-sambil murid tu menulis esei, mereka juga boleh memikirkan apakah
kebaikan yang mereka boleh dapat daripada menulis esei berkaitan dengan perpaduan kaum. Dari situ mereka dapat menajamkan lagi lah fikiran mereka. Mereka tahu, perpaduan kaum ni penting, kita nak elak daripada berlakunya perusuhan, persalahfahaman, pergaduhan dan sebagainya. Jadi itu penting bagi guru untuk mengajar murid-murid mereka menulis esei tentang kebaikan hidup dalam masyarakat majmuk ni. Baiklah. Baiklah, kita meneruskan agenda kita yang seterusnya kepada isi yang ketiga, iaitu kurikulum digital dan inovasi sebagai pemakin. Dalam era revolusi industri 4.0 ini, pemerkasaan kurikulum bermaksud mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran harian. Hal ini di mana teknologi dapat memudahkan pembelajaran seharian kita dengan cara menggunakan aplikasi yang dihasilkan, seperti contoh Google Classroom, Canva, Kahoot dan juga Quizizz ataupun dikenali sebagai Playhouse. Hal ini penting kerana murid perlulah selari dengan zaman kini supaya mereka tidak bosan dengan cara pembelajaran kuno. Dengan cara itu, mereka dapat menimbulkan perasaan semangat untuk belajar. Seterusnya dapat menjadi insan yang berguna. Sebagai contoh, guru menggunakan Google Classroom untuk memberikan tugasan, meletakkan bahan-bahan bacaan di dalam Google Classroom, serta dia menggunakan juga Canva ataupun Powtoon untuk membuatkan pembentangan kepada murid. Dengan cara itu, murid ini dapat menghasilkan video pendek bertajuk, sebagai contoh, Hijaukan Bumi Kita, yang di mana dia menggunakan aplikasi digital sebagai projek pendidikan alam sekitar. Baiklah, kita teruskan pada isi kita yang ketiga, iaitu pemerkasaan guru sebagai pemudah cara pembelajaran. Izinkan saya untuk menutupkan video kami pada hari ini. Sebagai kesimpulannya, pemerkasaan kurikulum adalah kunci bagi melahirkan murid-murid yang berkaliber tinggi pada era madani ini, yang mana pelajar dilahirkan dengan seimbang, berilmu, berakhlak dan juga berdaya saing. Baiklah, seterusnya. Okey, terima kasih Zaim atas kesimpulan yang diberi oleh anda. Bagi saya pula, kesimpulan yang dapat kita buat ialah kurikulum ni bukan sahaja mampu mengembangkan lagi bakat dari segi akademik murid, tapi malahan dia dapat membantu mereka menjadi lebih kreatif, beridentiti serta mampu menghadapi cabaran-cabaran global. Dia sejurus dengan inisiatif kerajaan yang menginginkan pembangunan negara dari segi generasi muda lebih pesat pada masa akan datang. Jadi, Saudara Azmi, ada kesimpulan yang anda ingin tambahkan? Ada. Saudara Tasnim, saya setuju dengan apa yang saudara katakan tadi. Bagi saya, oleh itu kurikulum ni ianya bukan saja diperkasa, bukan saja daripada dokumen pengajaran lah, tapi bagi saya ianya perlulah menjadi pembangkit sebenar pembangunan murid madani pada masa kini. Jadi pentinglah bagi saya kurikulum ni kita perkasakan kepada sejak warga-warga pendidik, warga-warga sekolah, supaya mereka lebih cakna tentang pentingnya kurikulum ini pada pendidikan kita pada masa kini. Baiklah, ada apa-apa lagi yang ditambah? Jadi, terima kasih pada Saudara Azmi. Jadi, sudah terang lagi bersuluh bahawa kurikulum ini mampu menjadikan generasi muda menjadi lebih matang dan juga kreatif pada masa akan datang dari segi akademik maupun nilai murni dalam diri mereka. Jadi, sekian saja pada kami bertiga.
Sekian. Terima kasih. Bye.